Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, kali ni saya nak share lagi dengan tentang kenderaan di Arab Saudi. Kat sini diorang suka gunakan warna putih berbanding dengan warna lain. Awak letaklah kereta warna silver ke apa ke, diorang tak suka sangat. Tapi diorang sangat suka kereta yang berwarna putih. Kenderaan yang warna putih. Bukan kata kereta van ke, bas ke, lori ke yang warna putih. Okey, awak tengok tu banyak tak kereta warna putih? Ni public punya kereta bukan company punya kereta Tapi awak perasan tak, antara banyak kenderaan ni, kenderaan apa yang paling ramai orang sini gunakan? SUV, van, compact car, hatchback, sedan. Ini dari pemerhatian saya kan, walaupun negara Arab Saudi ni yang seperti mana yang saya cakap tadi tu kan, negara dia berpasir, tayar boleh terbenam, lepas tu ada tu ada ni dan semualah Diorang kat sini sangat suka gunakan kenderaan sedan Saya tak tahu kenapa. Sebab tu kalau awak tengok kan, kat sini kan lebih banyak kereta sedan berbanding dengan kereta yang hatchback ke, four wheel drive ke, SUV ke. Kenderaan tu ada tapi tak sebanyak kenderaan sedan. Persoalan dekat sini ialah negara dia orang berpasir, negara dia orang tayar boleh terbenam, lepas tu apa lagi berbukit kan. Kalau rata-rata lah, tapi kalau kena bukit. Dan kalau awak tengok kenderaan-kenderaan ni kan, kalau melalui kawasan-kawasan seperti tempat-tempat yang berpasir kan, kalau awak tengok kan, dari jauh awak nampak debu jalan ni. Awak tak nampak kereta jalan, awak nampak macam debu jalan. Dan macam debu jalan, tapi kalau awak tengok betul-betul dekat depan tu baru awak nampak ada kereta lalu. Jadi bila kereta tu dah lalu, di belakang ni baru ada debu. Macam itulah. Tapi orang sangat suka gunakan kereta sedan. SUV contohnya kan, boleh kita pakai SUV, tapi SUV tersebut dia agak besar. Lepas tu tayar dia mahal. Lepas tu sistem suspension ni kalau tak betul-betul bagus kan, nanti dia macam melambung-lambung kan, sebab dia dah buat keras kan. Tapi kalau kereta sedan ni, dia sesuai dipandu laju. Dia rintangan angin dia rendah. Lepas tu kereta sedan ni dia nampak lebih cantik, boleh masuk kawasan-kawasan yang rendah, seperti dalam parking lot yang agak rendah kan. Lepas tu handling untuk kereta sedan memang tak boleh dinafikan lah. Kereta sedan ni dia punya handling dia cantik. Kalau kereta tersebut dah macam SUV kan, dia dah tinggi kan, awak nak ambil cornering dah tak sedap lah. Kalau kereta tu hatchback pula, memanglah kereta tu compact, cantik apa semua kan, jimat minyak kan. Tapi awak bayangkan kalau awak masuk lebuh raya lah, awak gunakan kereta compact kan, orang lain bayar sama je dengan apa yang awak bayar. Jadi awak rugi, keselesaan dia kurang tu. Sebab rata-rata jalan raya kita ni bukan teruk sangat kan. Memanglah kadang-kadang kita gunakan kereta tu untuk tujuan rekreasi dan sebagainya, tapi tak hari-hari kan. Inilah bukti Okey, ini adalah dari segi pandangan saya. Mungkin pandangan awak beza. Okey, rasa setakat sini dahulu. Jumpa lagi.